Okey, mungkin kepada yang masih belum tahu, di dalam Epic Game Launcher ni kita boleh muat turun game-game free tau. Macam ni. Okey, jadi dia kalau tak salah saya seminggu sekali atau seminggu atau dua kali seminggu, Epic akan bagi game-game free macam ni. Okey, jadi kita boleh muat turun je dan kita boleh main. Okey. Um, Basically format dia untuk PC. Okay, dia bukan untuk mobile. Epic Game ni memang fokus dia untuk PC. Dan cara nak dapatkan Epic Game Launcher ni, kita pergi ke, saya tunjuk kalau siapa yang tak tahu, saya tunjuk. Ini saya muat turun game free. So dia security ni lah, security ni kita just klik je. Dan game ni akan jadi hak milik anda selama-lamanya. Ini contoh cara macam mana kita nak muat turun game tu lah. Okay. So saya balik kepada store, saya cari lagi, dia akan bagi tahu macam ni, game free game. Okay, saya download dulu. So kalau siapa yang berminat untuk jadi game developer, sebenarnya main game ni salah satu komponen yang paling penting untuk menjadi seorang game developer yang berjaya. Okay, bukan sebab apa, tapi sebab sebenarnya kita belajar, kita nak buat game ni, kita belajar daripada game yang telah ada lah. Kita tengok macam mana dia buat, macam mana gameplay dia, macam mana grafik dia. Kemudian kita cuba buat cara macam mana kita tengok game tu menjadi kan. So dari situ proses tu kita belajar macam mana buat game yang berjaya. Sebab lain game, lain cara dia buat. Okey, itu saya dah download 3. Ini semua game. Ini semua game yang saya dah download selama ni. Yang saya tak pernah pakai. Ni nampak sampai 7. Saya tak pernah main pun. Saya just download je. Sampai 7 dah. Ini semua game-game free yang saya dah. Jadi kalau kita nak main, kita just install. Ada install kat sini dan kita boleh main lah. Kalau tak, kita biarkan je dia dalam kita punya account ni. Okey, jadi kalau siapa nak tahu mana nak dapat Epic Game ni, kita pergi ke Chrome, kita search je kat sini Epic Game Launcher yang sama kalau kita nak install Unreal Engine. Ini dia. Okay, launcher yang sama, kita just download kat sini dan kita sign in guna account kita lah. Kita just Epic installer ni. Okay, itu je, simple je. Okay, jadi saya dah install, saya dah ada, jadi saya tak nak install lah. Ni install on Windows pun boleh. Okay, so dia dah ada untuk iPhone, Android. Ada Android punya. Jadi kalau Android ni dia boleh main game untuk mobile lah. Okay, boleh cuba. Saya tak pernah install untuk dalam Android atau iPhone ni, saya tak pernah try. Okay, jadi kawan-kawan boleh cubalah. Okay, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.